adab bagi orang nak berkorban. Orang mana-mana siapa yang nak berkorban. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala al-ashru", apabila masuknya bulan Zulhijjah. Bila bulan Zulhijjah masuk, kita hari ni berapa hari lagi nak Zulhijjah? 2 minggu lagi, 15 hari lagi kan. Bila masuk Zulhijjah, maknanya malam ni, esok 1 Zulhijjah malam, man arada an yudahi, orang ni nak berkorban. Dia nak berkorban, niat dah nak korban. Lembu cari dah, kambing dah cari, bayar duit dah. Kalau tak bayar pun ada tambak dah lembu, kambing depan tangga, nak korban. Bila masuk Zulhijjah, fala yumsik, tak boleh lagi dia potong kuku, kerak rambut. Jangan potong kuku, jangan kerak rambut sehingga selesai korban. Sehingga selesai korban. Jadi hadis dalam Muslim. Maka apa yang saya nak sebut di sini, peringatan kepada muslimin dan muslimat. Siapa yang nak korban, kena tanda betul-betul dalam, letak jam loceng ke, dalam telefon ke, dalam apa, 29 Zulqa'dah siap potong kuku, anda misah, potong rambut, apa-apa yang patutlah, bulu-bulu yang nak dibuang tu siap. Bila mari 1 Zulhijjah, tak ada. Tunggu sampai selesai korban pada hari raya, barulah kita potong balik. Sebab apa? Dia nak suruh hilang benda-benda ini. Sebagaimana orang haji dalam ihram dia boleh buka ihram setelah selesai daripada tahallul. Jadi kita ada persamaan di situ. Ingatlah tuan-tuan, walaupun benda ni sunnah, benda ni satu sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan haram siapa dia buat. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan siapa dia kerak juga, siapa potong juga, orang ni, perbuatan ini makruh karahiyat tanzih. Hari ni kita nak korban. Korban ni sunnah ke tidak? Sunnah. Oleh kerana dia sunnah, meninggalkan potong kuku ni juga termasuk dalam sunnah, maka kamu kena buatlah. Jangan kata payah. Apa payah ni? Dalam syariat tak ada payah. Kita bagi tahu awal-awal supaya senang kita buat rancangan bagaimana nak buat perancangan apabila sampai waktunya nanti, insya-Allah. Itu yang pertama, bab korban. Masalah yang kedua, nasihat kita, peringatan lagi, iaitulah hari ini kuat sangat iklan korban di sana sini. Kita budak anjur juga, korban sana, korban sini. Nak korban di Mekah pun ada, macam-macam dalam iklan dalam media hari ini. Saya kata sekali lagi, iklan nak korban di Mekah tidak perlulah. Sebab apa? Banyak daging-daging dam yang telah disembelih di Mekah itu banyak. Kalau nak bawa korban ini pergi ke negara-negara yang miskin, boleh, tapi jangan sampai tidak ada korban di kampung kita. Dah nak relax belaka. Kalau kita korbankan air raya, baju comel, kena potong daging lagi, kena masak lagi, kena apa, relax, hantar sana, isteri hantar sana, suami hantar sana, bayar duit, habis kita, tunggu pahala. Boleh pahala, cuma mati satu sunnah. Apa dia sunnahnya? Sunnah berkorban di tempat kita, dan kita sendiri yang, kalau boleh kita sendiri yang sembelihnya. Kalau tak mampu kita hadir tempat sembelih, kita baca bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaik, Allah, baca doa. Jadi daging dibagi pada 3 kategori. Ambil satu kumpulan untuk kita makan, kumpulan yang kedua diberi kepada fakir miskin, kumpulan yang ketiga beri kepada hadiah kepada kawan-kawan yang kaya pun tak apa, yang itu dipanggil bagi 3. Jadi kalau kita bagi semua pada orang, ada kita sendiri pun tak makan, orang kampung kita pun tak tahu, benda tu habis kita. Orang tanya satu lagi soalan tentang kalau kita korban, bila jiran tetangga sebelah biasa kan duk ramai perumahan hari ni, ada orang bukan Islam,
Hari raya dia tengok kita buat kenduri, dia mari juga. Selamat hari raya. Takkan kita nak kata, lu awak boleh makan ayam saja, daging tak boleh. Pening dia. Kenapa? Saya darah tinggi tak ada, kolesterol tak ada naik, macam mana tak boleh makan? Tidak harmoni suasana. Maka di sini telah dibahaskan oleh para ulama. Dalam fiqh Syafi'i, Al-Imam Nawawi disebut tidak menjadi masalah beri makan daging korban ini kepada ahlu zimmah, mana orang bukan Islam, boleh beri. Jadi tidak timbul lagi isu daripada kita takut orang datang nanti nak beri, kalau beri macam mana, jadi sesalah masalah kita. Itu dua perkara tentang korban, insya-Allah. Dan jangan lupa pesanan saya supaya puasa pada hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa allati ba'dah." Puasa satu hari pada hari Arafah. Satu hari kita puasa, Allah beri pahala ganjarannya diampunan 2 tahun kesalahan yang kita buat. Jadi alhamdulillah, nikmat Tuhan beri, sanadnya sahih. Kenapa tak nak buat? Satu kerugian yang amat besar kalau kita tertinggal benda ni. Insya-Allah sama-sama hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita, dalam amalan kita, dalam makan minum kita. Mudah-mudahan Allah Taala beri berkat dalam hidup. Aku